Anxiety tu macam mana? Dia macam banyak overthinking lah kira. Anxiety macam-macam. Itu dah terlalu deep kalau kita nak cerita tentang diagnose anxiety. Dia ada anxiety disorder dan sebagainya tu. Dia ada macam-macam lah kalau kita nak fikir dalam bidang dia kan. Which is, kalau kita nak sebut tentang anxiety saja, maksudnya sebagai salah satu, dia panggil, dalam bahasa Melayu dia panggil apa ya? Apa anxiety bahasa Melayu dia? Kebimbangan. Kebimbangan melampau. Kebimbangan yang melampau. Dia bukan takut tau. Dia bukan anxious fear. Dia bukan macam tu. Dia rasa over worry tau. Very interesting. Tapi bila kita baca Quran, kita tengok Nabi pernah ada fasa macam tu. Nabi rasa macam dia takut. Dia takut sangat. Dia bimbang sangat apa jadi dekat dia. Dia turun dekat daripada menerima wahyu tu kan. Dia turun zamiluni. Siti Khadijah pun selimutkan dia. Tengok apa yang Tuhan cakap kat dia. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Dan pertama kau kena buat bangun malam. Maksudnya apa? Bersendirilah engkau daripada keramaian. Kau kena ada private space. Yang seterusnya, waratilil Quran tartila. Patutnya bila kita serabut, kita